Ini antara kedai yang paling legend dekat Melaka Assalamualaikum pakcik. Saya nak try nasi gunting pakcik. Ya boleh. Pakcik sihat lagi pakcik Amin alhamdulillah. Cuma tu lah gigi dah tak ada ni. Aku dah pakau dah ada. Aduh. Pakau dah kembang semua. Ini lauknya perut. Okey, perut. Perut lembu kan pakcik? Perut lembu semua. Yang ni dagingnya. Dapat sekali pakcik? Rumah sekali. One set. Yang ni apa? Yang ni limpahnya. Limpa. Yang ni ada dia punya tu telur masin. Telur masin Dan lagi. sayur-sayuran dia. Timun dan cili. Timun dan cili. So satu set ni berapa Satu set ni ke? harganya RM10 saja. Dapat tiga-tiga ni Itu macam RM10 pakcik? RM10 saja. Lama buah Ni betul. kuahnya. Ramai pakcik tunjukkan. Ni kuah dia. Yang ni kuah apa pakcik? Kuah kari nampak ni nak. Ni kari bukan sebarang kari nak. Okey. Pekat-pekat Ada juga ini sambalnya. Yang ni dah lama pakcik kan? Pakcik dah lama. Pakcik menjaga daripada tahun 1981. Mewarisi bapa pakcik. Bapa pakcik paling lama tahun 1956. Dia mula-mula menjaga. Itu betul-betul legend lah pakcik. Itu di kampung Jawa. Buka setiap hari. Setiap hari. Setiap hari akan buka. Pukul berapa tu? Daripada pukul 8.30 hingga ke pukul 1 tengah hari. Oh. Okey, silakan makan Abang jamu pun dulu. senyum dulu.